Itu 10 hari dah 6 kilo. Oh, 10 hari 6 kilo. 6 kilo lebih. Ni anak itik jambul ni antara itik yang kuat bertelur, cantik, dia tahan lasak. Anak dia nanti menetas ni, lepas 3 hari kita dah pindah ke kandang sana dah, reban sana dah. Tak payah beruda-beruda nak lampu-lampu bagai macam ayam. Sangat senang jaga. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Faham. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dilimpahkan rezeki, sihat walafiat, bahagia dan tenang. Okey tuan-tuan, hari ini saya nak share sikit berkenaan dengan satu konten. Abang kita, Abang Zahar, dah siapkan kandang kambing untuk mochi dan orkid. Okey, jom kita tengok. Tapi sebelum tu, saya nak update sikit berkenaan dengan anak-anak kambing, anak biri-biri yang ada di kandang kita. Jom kita tengok. Okey tuan-tuan, yang di depan kita ni semua tengok tu. Tu dia kambing-kambing, biri-biri. Kambing-kambing biri-biri. Ada 6 ekor anak semuanya. Jom kita tengok. Jom bang, tengok. Tu. Ni berapa hari ni bang ni? Mana tengok? 4 hari, 5 hari. Oh ni mana bawah dia? Tu dia comelnya. Bau. Bagi susu sebab ibu dia kurang susu. Oh, ibu kurang susu. Tengok tu tu. Ibu dia pun kalut juga. Ini pun Tu lagi anak dia tu. Tu 1 2. Nampak 2 3 sana. 3. Mana lagi? Oh tu 4 sana. Ambil bukan tu. Dah besar, dah nak naik botol. Mak dia pun nak susu kah? Dah nak cara. Saya bawa nak susu. Ya, ada 6 ekor. Alhamdulillah. Okey. Tu dia tu. Oh, putih kebu tu kan, cantik kan tu tengok tu. Tengok tu. Itu 10 hari dah 6 kilo. Oh, 10 hari 6 kilo. 6 kilo lebih. Ni jantan Cina bang. Cina. Yang itu jantan. Oh, alhamdulillah. Mana 7 kilo bang? Letak. Tu tengok. Masuk tak? Oh, kena tarik. Tengok tu. Oh, tu kita ukur dah, nampak tu. Cara kira berat dah nampak tuan-tuan, tengok tu. Lengkap semua. Okey. Dia gantung atas tu kan. Oh dia tu. Gebu-gebunya, masya-Allah ni. Tu. Takkan dah. Okey, kita tengok cara ni dia, cara timbang dia. Masukkan tali. Dalam kat perut tu. Okey. Tengok cara dia tu. Tengok. 1. Tengok. Tu dia 7 kilo ngam-ngam. Ni cara timbang dia. 12 hari. 12 hari. Tu dia. 7 kilo. Nampak tuan-tuan, ilmu baru tuan-tuan. Cara timbang. Tu dia tu. Ada tali besar. Okey, jom. Okey, depan kita ni, sekarang ni reban 5 pintu. Type A 5 pintu. Yang ni nak hantar ke owner restoran. Restoran Minang. Dinilai, insyaAllah kita hantar. Lepas tu yang tu ready stock. Type B 1 pintu, Type A 1 pintu. Tu nampak tak ada telur apa tu? Cuba tengok. Tu dia. Telur Indian Runner. Indian Runner dah mula bertelur dah. Alhamdulillah, tuan-tuan cuba tengok tu. Ini kita saja letak je ni. Kecil lagi sebab dia baru kan. Ada 5, 10, 14, 2. Ada 16 biji telur. Indian Runner. Okey, jom, tak apa. Kita tengok. Indian Runner dah mula bertelur dah. Ni dia. Projek terbaru. Mochi dan orkid.
Mochi. Tengok. Ha, tu comel tu bulu dia tadi ya. Gegak. Oh tu ha, Arik dia pasang ni bumbung. Ni lebar berapa bang? 3 4x8. 4x8. Okey, cuba tengok kanan ni 4x8. Tuan-tuan nak tempah ke 4x8 ni? Kita boleh buat. Siap bumbung. Ha, tengok tu. Ni bumbung, kita pakai bumbung 5 kaki bang. Depan 5, belakang 4. Depan 5, belakang 4. Depan sebab kita ada tempat makan. Okey, dah berpalung dia nanti. Nanti palung makan. Bergantung palung. Okey. Dia tengok lain. Ni ha. Kandang kambing. Kita tengok jauh sikit. Okey, cuba tengok. 4 kaki, 8 kaki. Tinggi dia lebih kurang dalam 2 kaki setengah ke 3 kaki lah. Kita kata 3 kaki. Tinggi 2 kaki lantai dia. Tapak dia 2 kaki. Ni daripada lantai naik pergi bumbung berapa bang? Total tinggi sampai 7 kaki sampai sini. Okey, 7 main 5 lah. Kita kata 5 lah, ni 5. Tambah sekaki lagi tengah. Okey, cuba tengok. Ini nak kata kos, saya tak boleh nak kata tepat sebab pakai barang-barang second hand barang-barang yang ada je kat kebun. Tapi kalau buat baru, mungkin dalam RM60 sekaki per square feet. Mungkin macam itulah. Boleh tanyalah kontraktor tempat tuan-tuan. Jom. Di belakang tuan-tuan tu dia. Induk-induk Tulus. Selamat pagi. Dah makan semua. Jom. Tu jalan. Jalan-jalan, cari makan. Jalan-jalan. Ikut depan jalan-jalan. Okay. Ni itik jambul, crested duck. Kita tunggu masa lah nak bertelok. Telok dia ada nak tengok? Jom kita tengok telok dia. Ni tuan-tuan, tengok telok dia. Baru 5 biji. Bila kita tak pump dia telok, kita kurung, telok dia akan berkurang lah, kurang produktif. Jom kita pergi tengok anak dia pula. Kita tengok. Tu dia, anak itik jambul, baru mutan nampak tu. Tu. Alhamdulillah Pak Ikok. Alhamdulillah syukur. Dia. Anak itik jambul ni antara itik yang kuat bertelur, cantik, dia tahan lasak. Anak dia nanti menetas ni. Lepas 3 hari kita dah pindah ke kandang sana dah, reban sana dah. Tak payah beruda-beruda nak lampu-lampu bagai macam ayam. Sangat senang jaga. Memang the best. Tuan-tuan nampak tu ayam apa tu? Tu ayam Hamburg. Dia boleh duduk atas bumbung pula dah. Dia terbang. Okay, sikit 5 fakta menarik berkenaan dengan kambing Pick Me. Okay, yang kita belah ni, mochi dan okey adalah kambing Pick Me lah. Pertama sekali, dia mesra, dia jinak, tetapi dia tahan lasak. Okay, dia tahan lasak, tu nombor 1. Yang keduanya, kambing Pick Me ni tuan-tuan, di belakang saya ni tengok kambing Pick Me ni, dia makan tak banyak sebab dia kecil. Okay, makan dia tak banyak, so jimat dia tak. Tapi lagi bagus kalau kita bagi tambahan napier, vitamin, Vita Stress. Lepas tu kita bagi jerami kat dia. So tapi makan memang tak banyak. Beli dedak pun tengok tak habis-habis, dedak tu ada lagi. Okey. Dan yang ketiga, dia cepat membiak. Okey, cepat membiak. Cepat membiak ni maksudnya dia mudah menghasilkan anak, berkembang. Kadang-kadang dia dapat anak yang single tak apalah, tapi dia mudah membiak. Sangat mudah membiak. Dan yang keempat, dia ada value. Nilai pasaran dia setakat ni bermasa sekarang, kalau anak seekor, kalau yang cantik lah, kita kata cantik, ada kualiti, lebih kurang dalam
RM2,000 seekor. Lebih kurang lah, lebih kurang. Mungkin murah, mungkin mahal lagi. Bergantung pada usia dia, lokasi peternak di mana. Bergantung jugalah banyak beberapa perkara lah. Dan yang kelima, dia sangat menarik perhatian. Sangat menarik perhatian. Sangat menarik perhatian ni maksudnya dia ada attraction lah. Kalau kita bela dia kan, memang dah macam mini zoo dah. Semenjak ada dia ni, dia meriah juga di kebun ni, di Atuk Farm ni. Okey, cuma tuan-tuan saya nak pesan berhati-hati. Disebabkan dia jinak, dia lincah mesra. Yang jantan tu dia suka main macam tanduk-tanduk sikit. Kena hati-hati. Kadang-kadang budak-budak takut ditanduk budak-budak kan. Itu saja kena hati-hati. Tapi kadang-kadang dia suka acah-acah je. Dia bukan buat betul pun. Okey. Baik, takat tu saja perkongsian saya pada hari ini. Baik. Jumpa lagi next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempol. Abang tarik kertas satu. Dengar bunyi dia. Dengar bunyi dia.